Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan berkongsi dengan anda semua dalam ilmu ulum Al-Quran, iaitu Asbabun Nuzul. Jadi saya mengambil satu jurnal yang bertajuk Metodologi Ulama dalam Asbabun Nuzul Al-Quran oleh Pensyarah Kanan Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah FPI, Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi artikel ini membincangkan perkembangan ilmu Asbabun Nuzul ataupun sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran serta metodologi yang digunakan oleh ulama dalam penulisan kitab berkaitan bidang ini. Jadi Asbabun Nuzul merupakan elemen penting dalam pentafsiran Al-Quran kerana membantu memahami maksud sebenar ayat, menyelesaikan kesamaran dan mengaitkan hukum dengan peristiwa tertentu. Jadi mengenai latar belakang, tidak semua ayat Al-Quran diturunkan kerana sebab tertentu. Kebanyakan ayat diturunkan tanpa peristiwa khusus. Jadi Asbabun Nuzul berkait rapat dengan peristiwa yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW atau pertanyaan para sahabat. Jadi pengetahuan tentang sebab turun ayat membantu mufassir mentafsir Al-Quran dengan lebih tepat. Jadi apakah kepentingan Asbabun Nuzul ini? Ulama seperti Al-Wahidi menegaskan bahawa tidak harus seseorang memperkatakan tentang sebab turun ayat kecuali berdasarkan periwayatan daripada mereka yang menyaksikan penurunan Al-Quran para sahabat, iaitu para sahabat. Ya, Al-Qattan juga menyatakan bahawa generasi yang mengetahui sebab turun Al-Quran telah tiada, iaitu para sahabat. Jadi di sini menyebutkan karya-karya utama dan metodologi ulama. Jadi di sini ada lebih kurang 13. Yang pertama sekali, Ali bin Al-Madini, iaitu orang pertama menulis tentang Asbabun Nuzul, tetapi kitabnya tidak dicetak. Yang kedua, Al-Wahidi, kitab Asbabun Nuzul, mengemukakan sanad lengkap tanpa kritikan, kadang-kadang secara mu'allaq ataupun terputus, atau hanya menyebut mufassirun berkata. Kitab ini kemudian ditahqiq oleh beberapa sarjana seperti Aiman Saleh Sya'ban, Dr. Mahir Yassin Al-Fahal dan Isam bin Abdul Muhsin Al-Hamidan dengan kritikan yang semakin terperinci. Yang ketiga, Al-Jabari, Taqrib Al-Ma'mul fi Tartib Asbabun Nuzul, meringkaskan kitab Al-Wahidi dengan membuang sanad, masih manuskrip. Yang keempat, Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Ujab fi Bayan Al-Asbab, menyalin semula riwayat Al-Wahidi, meringkaskan sanad, mentakhrij dan mentashih hadis. Yang kelima, As-Suyuti, Lubab An-Nuqul fi Asbabun Nuzul, mengemukakan pelbagai riwayat tanpa sanad dan tanpa kritikan. Seterusnya, yang keenam, Muqbil Al-Wadi'i, As-Sahih Al-Musnad min Asbabun Nuzul, mengumpulkan hadis-hadis sahih, menekankan kepentingan sanad dan mengkritik riwayat dhaif. Yang ketujuh, Abdul Fattah Al-Qadi, Asbabun Nuzul Al-Sahabah wal Mufassirin, hanya menyebut hadis-hadis sahih. Yang ke-8, Dr. Ghazi Hussein Inayah, Asbabun Nuzul Al-Qurani, banyak merujuk kepada Al-Wahidi dan As-Suyuti, membincangkan kaedah Asbabun Nuzul secara terperinci. Yang ke-9, Sulaim bin A'id Al-Halali dan Muhammad bin Musa Al-Ali Nasr, Al-Istifa' fi Bayan Asbab, iaitu mempunyai 3 jilid. Pentahqiqan terperinci, hukum hadis diletakkan di tepi, kritikan pada nota kaki, menjelaskan ilah ataupun kecacatan hadis. Yang ke-10, Dr. Imaduddin Muhammad Rashid, Asbabun Nuzul wa atharuha fi Bayan Al-Nusus, kajian perbandingan antara usul tafsir dan usul fiqh, menunjukkan peranan Asbabun Nuzul dalam mentakhsis keumuman, mentaqyid kemutlakan dan memperincikan kemujmalan Al-Quran,
walau bagaimanapun kurang memberi perhatian kepada kedudukan hadis yang dikemukakan. Yang ke-11, Dr. Khalid bin Sulaiman Al-Muzaini Al-Muharrar fi Asbabun Nuzul mengkritik kitab-kitab suci sebelumnya secara terperinci, menyusun riwayat mengikut susunan mushaf dan membuat pentarjihan, iaitu memilih pendapat yang kuat. Yang ke-12, Isam Al-Hamidan Sahih min Asbabun Nuzul mengemukakan riwayat Al-Wahidi dan As-Suyuti, kemudian mengulas kesahihan sanad dan menghubungkannya dengan tafsiran. Dan yang terakhir sekali, Al-Syekh bin Jumu'al Sahal tesis PhD Asbabun Nuzul Asaniduha wa Atharuha fi Tafsir Al-Quranil Karim, membincangkan secara terperinci kaedah-kaedah Asbabun Nuzul, contoh aplikasi dalam mentafsir ayat, serta menekankan peranan Asbabun Nuzul dalam memahami maksud Al-Quran. Dari kesimpulannya, secara umum, kebanyakan karya Asbabun Nuzul lebih menumpukan kepada takhrij hadis dan menjelaskan kedudukan riwayat sahih atau dhaif. Jadi amat jarang perbincangan terfokus kepada kaitan riwayat dengan tafsiran ayat dan kesannya terhadap hukum fiqh. Namun kitab-kitab mutakhir telah dipersembahkan dalam bentuk yang lebih sempurna dengan tahqiq dan takhrij mengikut kaedah ilmiah. Jadi penulis menegaskan bahawa umat Islam tidak seharusnya berhujah dengan hadis dhaif dalam perkara asbabun nuzul, dan menyarankan agar sarjana Islam khususnya di Malaysia memperbanyakkan kajian berkaitan ilmu ini untuk mengelakkan penyebaran riwayat palsu dalam masyarakat. Jadi itu sahaja daripada saya mengenai artikel ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.